Semalam Malaysia digemparkan lagi dengan kes penyelewengan dana. 230 juta hilang. SPRM Selangor baru je tahan 3 orang termasuk seorang timbalan pengurusi NGO yang disyaki menyelewengkan dana sebanyak 230 juta antara tahun 2018 hingga tahun 2024. Nak tahu apa yang SPRM jumpa? Mereka jumpa 18 buah kereta mewah termasuk Porsche dan juga Mercedes, rumah dan hartanah bernilai 11 juta ringgit, jam tangan berjenama, wang tunai dan 33 akaun bank yang dibukukan yang berjumlah 120 juta ringgit. Siasatan awal dapati duit itu dipindahkan ke akaun syarikat ke akaun peribadi untuk pelaburan dan kegunaan peribadi. Ramai yang kata ini adalah skandal zakat. Tapi Ketua Pengarah SPM Tan Sri Azam Baki sendiri keluarkan kenyataan dana 230 juta ini adalah bukan dari institusi zakat. Duit itu datang dari sumbangan orang ramai termasuklah komersial kutipan yang sepatutnya sampai ke asnaf dan golongan yang memerlukan. Tapi tak sampai. Kita doakan semoga siasatan SPRM ini berjalan dengan lancar dan telus. Kalau benar bersalah, biarlah mereka dibawa ke muka pengadilan. Kalau tak bersalah, biarlah nama mereka dibersihkan. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.